Kalau 20 tahun lepas, RM100 boleh penuh satu troli. Hari ni, baru beli beberapa barang je. Nampak beza tu? Inilah kerja inflasi. Senyap-senyap curi nilai duit kita setiap tahun. Kita simpan banyak tapi nilai makin sikit. Duit yang kita simpan, kuasa belinya makin susut dalam jangka masa panjang. Tak kira berapa banyak yang kita simpan, tetap akan dimakan inflasi. Tapi emas lain. Emas tak dimakan inflasi. Nilainya stabil. Dan lagi lama pegang, lagi naik. 20 tahun lepas, purata kenaikan harga emas lebih kurang 10% setahun. Betul tak? Sebab tu simpan duit cuma untuk keperluan semasa. Tapi untuk jangka masa panjang, bolehkanlah ke dalam emas. Duit hilang nilai. Emas simpan bernilai. Duit buat kita nampak kaya hari ni. Emas buat kita kekal kaya untuk masa depan. Nak saya bantu? Saya akan bantu sebaiknya.